untuk cipta nama. Mungkin lepas ni dapat main biong, dapat main negara One Champion apa tu. Okey, Syam anak kapak, tahniah untuk kemenangan malam ni. Satu perlawanan yang luar biasa juga. Mungkin secara keseluruhan macam mana Syam boleh rumuskan untuk perlawanan malam ni? Adakah berpuas hati? Alhamdulillah saya berpuas hati, tapi adalah sikit kesalahan saya. Mungkin saya kena training hard lagi. Dan saya pun baru mula untuk training dalam 4-5 bulan baru start training balik. Macam mana dari segi persiapan tu dengan lawannya bukan daripada Malaysia, daripada luar sendiri, dan Syam sendiri dah berehat lama. Dari segi persiapannya macam mana? Saya dalam sebulan saya training hard lah. Pagi petang training. Alhamdulillah saya berjaya, alhamdulillah, rezeki. Sebelum ni rehat 6 bulan tu dan sekarang kembali di Sampuri Fight. Dan untuk selepas ni macam mana pula? Mungkin bulan 8 saya ada perjalanan lagi. Buat sementara ni saya hold dulu. Mungkin saya belajar lagi untuk training lagi. Dan malam ni membawa nama KL Corps. Adakah ini satu cabaran yang besar untuk Syam? Ya, cabaran besar. Mungkin sebab dia ni kelab baru. KL Corps ni kelab baru. Saya alhamdulillah lah. Sebab saya pun baru bertukar ke Kuala Lumpur. Itu hari di Sabah. Jadi saya bertukar di KL. Jadi saya bawa nama KL Corps Polis Kuala Lumpur untuk IPK KL. Sebelum ni saya bertugas di PGA Tawau Batalion 14 sebelum ni. Syam anak kapak, nama yang orang kata boleh tahan besar juga dalam industri Muay Thai sekarang ni. Dan Syam, melihat sekarang industri Muay Thai di Malaysia macam mana? Kita tengok dah makin banyak event dan Syam sendiri merupakan orang lama juga. Ya, sekarang ni Muay Thai sekarang ni memang lama naik lah Muay Thai ni. Dan kalau Syam sendiri melihat macam mana kelebihan untuk Syam secara peribadi? Ya, insyaAllah saya pun tengah untuk cipta nama. Mungkin lepas ni dapat main biong, dapat main negara One Champion apa tu. InsyaAllah lah. Memang ada hasrat lah nak main Bian, main One Championship. Kalau sekiranya diberi peluang, mungkin dalam kategori berapa tu? Kalau diberi peluang, kategori 54, 56 kilo macam tu lah. Syam, mungkin dekat luar sana mungkin ramai lagi yang belum mengenali siapakah Syam Kapak. Mungkin sedikit. Siapakah Syam? Mungkin dari segi umurnya, nama asal daripada mana? Saya nama gelaran Syah Anak Kapak. Diberi nama ni nama jurulatih saya kat kampung lagi. Sebab dia bawa nama Anak Kapak dulu. Rosli Anak Kapak. Jadi dia turun ke saya Syah Anak Kapak macam tu lah. Saya berasal dari Kelantan. Berumur 26 tahun. Terima kasih yang mana doa dan beri sokongan pada saya. Dan terima kasih kepada family saya, kawan-kawan saya dan guru-guru saya. Dan selamat Hari Guru kepada yang telah mengajar saya. Terima kasih. Mungkin nak shout out juga dekat event organizer. Mungkin boleh panggil awak lepas ni? Ya. InsyaAllah kalau ada rezeki untuk main apa di event mana-mana, insyaAllah saya cubalah. Saya bersedia, insyaAllah. Okay. Terima kasih Syam.